Hai, what's up guys? Assalamualaikum. Hai korang, apa khabar korang semua? Semoga urusan korang dipermudahkan dunia akhirat apabila menonton video ni. Aku harap korang selamat, maju jaya dalam apa-apa jua dalam bidang, sama ada bekerja ataupun berniaga. Right. Okay, kat sini kalau korang nampak sebelah kiri kita ada Sentech Developer Pulai. Developer Sentech Pulai 3. Okay, sekarang kita dekat Taman Pulai Mutiara tau. Taman Pulai Mutiara. Kita nak menuju ke satu lokasi tapak tanah. Okay, aku nak review rumah dengan tanah, tapi ni aku nak review tanah dulu lah, lepas tu baru rumah. Okay, dekat depan ni ada traffic light. Kalau korang perasan, dekat traffic light ni sebelah kanan, belok kanan, kita akan pergi ke Pulai, kita akan pergi ke Pekan Nanas, kita akan pergi ke Pulai, kita akan pergi ke Ulu Pulai tu semua hingga Gelam Patah. Kalau jalan terus ni dia patah balik, masuk dalam Pulai balik semula. Tapi dekat depan sana nanti, satu masa akan datang nanti, akan ada pemaju. Jalan depan tu dia akan buka terus je pergi ke State Garden. Dia akan tembus State Garden. Maksudnya dia jimatkan masa sikit lah. Tapi dekat sini, kalau kau perasan sebelah kanan, okay, aku tak slow kanan, aku terus je, takut nanti video jadi lambat lah. Sebelah kanan ada nampak macam reserve kan, ada tangki kan, septic, apa ni, SWM ke ataupun IWK ke. Okay, okay, depan ni dia terus je nanti jalan tu. Nanti aku tunjukkan dalam sistem, dalam website. Sebelah kanan tu reserve majlis. Yang sebelah kiri ni mungkin lot komersial pemandangan. Okay, pemandangan. Okay, lot dah perdagangan. Okay, alright. Aku lama ikut sikit dah, lama tak buat konten kan. Okay, ni kalau kita terus kita akan nampak banyak rumah mahu milik lah. Rumah mahu milik kat sini sehingga aku dalam 100,000 hingga 150,000 hingga ke 200,000 macam tu lah. Type PKJA, PKJB, rumah mahu milik lah yang sekarang ni banyak. Aku tak boleh tahu lah sekarang ni pasal rumah ni. Sebab kat dalam JB ni rumah mampu milik bawah 200,000 nak cari rumah yang ada tanah memang susah. Melainkan townhouse je lah boleh dapat. Okay. Tapi aku tak pasti lah dalam sistem rumah mampu milik ni macam mana zaman sekarang ni. Sebab dulu aku apply melalui manual, pakai kertas lagi dulu lah. Bukannya kalau sekarang ni semua dah online, semua dalam sistem, cabutan pun dalam sistem. Okay, aku nak review balik pasal tanah reserve majlis tadi. Okay, aku U-turn je lah. Okay, clear. Memang ramai juga orang duduk kat sini, kat Taman Pulai Mutiara ni. Okay, fakta dia, Taman Pulai Mutiara ni tanah dia beribu ekar. Itu je, dia pasti. Dia bersebelahan dengan Taman Pulai Indah. Dulu aku aim betul, macam jaki betul pasal projek kat sini. Sekarang dia punya membangun memang pesat dah. Tapi itulah, menghadap jam lah. Aku dengar orang komplain kan, Pulai Indah, Pulai Mutiara, dia punya jam dia nak pergi ke JB memang tahap gaban lah. Okay, dah nak sampai ke lokasi. Sekejap lagi aku nak review sikit lah pasal tanah ni. Aku nak parking kat tepi jalan. Aku punya kamera ni aku tak cantik sikit lah. Aku sorry lah guys. Aku cuba nak share kat korang. Sekarang aku berhenti tepi jalan. Aku berhenti tepi jalan. Aku nak share kat korang lah kejap. Okay. Nampak kedai-kedai ni kan? Okay, ini reserve majlis. Reserve majlis tu, tapi itu ada nampak. Kalau kat situ kau perasan ada kolam tadahan. Kolam tadahan. Aku tak tahulah mungkin sampai situ ke. Tak apa, nanti kita tengok kat pelan lah. Memang tak nampak. Tapi jalan ni, kalau korang perasan daripada depan sana, terus ke sana kan, terus sini sampai ke sana nanti,
sampai sana dia boleh tembus setiap Eco Garden. Kalau kau tak percaya, nanti aku tunjukkan plan. Tapi apa yang manfaat dia kalau ada buka jadi pemaju banyak rumah-rumah lagi kat sini? Kalau korang nak tahu, secara tak langsung dia akan meningkatkan harga tanah di sekitarnya lah. Macam rumah ke, tanah ke, memang naik lah. Alright. Okay guys, korang tengok ni. Ini Pulai Mutiara 2 lah. Okay, ini jalan nak pergi ke Pulai Duta. Okay, Pulai Duta 1 dekat stesen minyak Petronas BBKP lah, Bandar Baru Kangkang Pulai. Pulai Duta 2 dekat kawasan sini. Pulai Duta 3 yang depan-depannya. Okay, Pulai Duta 3. Memang belum siap lagi lah. Memang tak ada apa-apa perancangan kat sini. Tapi kalau korang pergi dekat Pemaju, korang pergi kat Pemaju, korang akan nampak dia orang punya miniature, dia orang punya design semua. Okay, alright. Okay, ni rumah ni ada dalam sistem tau, ada dalam mudah seingat aku lah. Perasan lah dalam mudah. Tak apa, nanti kita review dalam sistem, dalam website lah. Kita review dalam sistem. Dan kat depan, kat ujung sekalipun ada lagi satu rumah aku nak review juga. Memang, tapi aku tak dapat nak ambil gambar dia full lah. Tapi memang nice lah, dia punya plan. Rumah tu, rumah dia sebiji je dalam taman ni. Rumah dia sebiji je atas tanah. Okay, kalau perasan, rumah dia ni sebiji sahaja di atas tanah lot. Macam tu. Dalam taman ni bukan senang kau nak jumpa tau. Dia dah lah di cluster, double story. Lepas tu dia sebiji saja dalam taman ni. Maksudnya dalam taman perumahan ni, kawasan sekitar dia ni ada sebiji saja. Dia tak banyak. Dia ada satu unit je. Memang aku tak tahulah, harga dia mungkin lain. Maksudnya tanah lot ibarat macam tanah lot banglo lah. Tapi kira taraf dia kat sini semi-D cluster. Tapi sebenarnya dia banglo. Dia dah kira lot banglo lah pada aku lah. Walaupun tanah dia kurang daripada 4,000 kaki sendiri, kira dah banglo lah. Sebab dia dah sebiji. Dia memang unik. Sangat-sangat unik dan terhad. Okay, jadi kita teruskan lah. Rumah kat sini memang nice view dia. Semi-D cluster. Maksudnya ada 4 biji rumah tu bersambung semua. Memang bersambung semua. Dia double story, 4 biji. Tapi kalau single story nak jumpa 4 biji, dia sambung dapur tu. Maksudnya dapur bertemu dapur tu jarang jumpa lah. Dan rumah ni ada tepi tu ada tanah sedikit lah. Rumah ni seingat aku saiz dia dalam 32 darab 70 macam tu. 32 darab 70. Okay, ni Pulai Mutiara. Pulai Mutiara berapa aku tak tahu lah. Tapi rumah ni agak nice, besar, ada tanah tepi. Lebar dia aku rasa dalam buka dia dalam 42 kaki macam tu. 42 kaki. Panjang mungkin dalam 70 ataupun 65, bergantung lah. Tapi nice lah, besar. Rumah ni aku perasan rumah ni nanti kita tengok dalam sistem lah, dalam mudah ke property guru ke. Disebabkan aku ni ejen
ejen katanya, ejen harta pusaka Islam. Aku ni IP. Jadi aku nak review lah sikit. Sebab ni kok melibatkan kos pentadbiran kan. Bila orang dia beli harta, tapi rata-rata beli harta beli lepas tu renovate, lepas tu duduk. Renovate tu dah satu hal. Renovate 30,000, 50,000, 20,000, bergantung lah, tak kisahlah pada owner kan, suka-suka kan. Aku pun tak boleh nak cakap apa. Tapi bila tanya ada wasiat, tak ada. Bila suruh buat wasiat, tak nak. Dah susahkan pewaris. Tapi itulah hakikatnya. Kalau tengok kat sini pun banyak lagi rumah kat sini. Bumi lot memang banyak lah. Bumi lot, international lot. Aku tak nak masuk lah sebab aku nak review je. Aku bukan ejen harta tanah. Tapi cantik lah. Memang cantik pula aku tengok design dia ni. Simple je. Tak berat mata memandang. Kata berat mata memandang, berat lagi bawa memikul. Ini tak berat lah mata. Tapi center aku rasa masih lagi di bawah mampu milik lah. Sebab dekat dalam Johor Bahru kan. Bukannya dekat KL kan. Tapi aku rasa rumah ni pun dalam 700 lah. 700 ke 800 ke ataupun 600 lebih. Ada tiga harga lah, 678 lah macam tu. Sebab dia ada tanah. Ada tanah tu kalau korang tengok, ada tanah tepi. Ni kalau cukup 5 tahun, kalau Pulai Duta 3 buka, jalan akses nak ke State Coast Garden tu buka, aku rasa boleh jejak 8, 9, 10 10 1J lah. Kalau dah 1J kos takbiran 1.8, adalah 18,000, 20,000 pewaris nak kena tanggung kan kalau tak ada wasiat. Itu je kisah dia. Ni dekat corner lah. Okay, nanti aku nak share dekat dalam sistem pula lepas ni. Alright. Kau tengok bye-bye pun tengah cari owner rumah untuk mencari mangsa. Kau tengok rumah kat sini. Memang meter pun dah pasang kan. Tinggal pasang DB dia je. Tinggal pasang dia punya plug kalau ambil kunci. Ni belum ambil kunci lagi ni, belum serah kunci. Dia tak pasang lagi ataupun disimpan. Air pun belum pasang. Nampak air pun belum pasang. Tapi rumah ni kalau contohlah 700 kan, kos dekat Amanah Raya je 1.8%, 1.85. Anggaran pun dalam. Tapi kalau ikut market value, contohlah tu aku cakap tadi, ikut harga semasa kan. Sebab Amanah Raya ikut harga semasa, lawyer akan ikut harga semasa. Tapi kalau dengan part aku, sebab aku under Asalihin Trustee Berhad, jadi kalau dia tak ikut harga semasa tapi ikut harga berapa yang kau pinjam. Yang kau pinjam, contohlah kau pinjam 500 tu lah yang kau bayar. Bukan bayar 500,000. Ada calculation lah kos pentadbiran kan, selepas mati kan pewaris yang kena tanggung. Itulah. Tapi kalau pewaris ada buat wasiat, okey sikit. Jadi kita pakai probate, kita tak pakai kuasa mentadbir. Jadi senang lah untuk trustee keluarkan akaun-akaun yang lain, ambil duit daripada, contohlah orang tu mati meninggalkan KWSP. Jadi Salihin akan ambil daripada KWSP untuk bayarkan kos pentadbiran rumah ni lah. Mana yang bergeran? Kos pentadbiran tu sebenarnya adalah geran yang berharta. Macam ni contoh sekarang ni sebuah rumah. Kau ada kereta 2 biji. Dah berapa? Kau faham ke faham? Tak apa, nanti aku lukis. Aku lupa pula nak cakap. Aku lukis sebab aku dah lama tak buat konten kan. Tapi inilah yang kau nampak nanti. Alright. Ini 700 aku rasa ni, 700. Buat wasiat 1,600 je bang. Kalau buat hibah baru 1,200. Tak sampai 3,000 lagi. Hibah
Hibah 1,600. Hibah 1,600. 1,600, wasiat 1,600, jadi 3,200. Tapi kalau ambil package hibah dengan wasiat jadi 3,000. Itu dapat diskaun lah daripada Salihin. Itu memang pasti lah. Alright, nanti aku nak bawa korang jalan-jalan lagi lah. Sebab rumah ni baru lagi, bye. Rumah ni kawasan sini baru lagi. Kalau nak cakap apa, memang cantik lah. Nice lah. Jiran kau pun kiri kanan pun, oh tapi lebar lah, nampak lebar lah. Berapa buka dia ni? Ini aku rasa buka dia 30 lebih ni. 32 macam tu, something lah. Tapi itu lah. Aku nak tengok dalam sikit dah. Aku nak tengok dalam sekejap. Rumah tong sampah dia. Ini macam besar gedabak pula rumah tong sampah. Ni ada, ni 5 kaki ni. 5 kaki campur setback. Ni setback 7 kaki. 2 kaki, 7 kaki. 7 kaki lah. Belakang bersambung. Belakang bersambung. Aku nak review rumah ke aku nak review apa ni? Tapi itu sajalah geng. Nanti aku cuba share pasal tu lah. Pasal dia punya kos-kos. Banyak kos tau sebenarnya sebelum kita nak memiliki harta ni. Aku review rumah, review tanah. Aku nak review harta korang sekali. Berapa kos yang korang kena bayar? Bukan korang kena bayar, pewaris kena bayar bila korang tak ada nanti. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum. Ciao.